Kepada semua student di luar sana, dengar video ini, sebelum tu save, like dan share. Ramai orang ingat student tak boleh buat simpanan. Tapi sebenarnya student lah paling patut mula simpanan daripada sekarang. Kebanyakan student ada menerima duit mara, PTPTN, duit beasiswa, malah ada yang rajin buat part time untuk menanggung kos belajar dan sara hidup diri sendiri. Duit tu bukan untuk enjoy habis-habisan. Kena ingat, duit pinjaman tersebut perlu bayar kembali. Jadi, cuba belajar simpan sikit duit tersebut, bukan semua, sekurang-kurangnya cukup sekadar 10 hingga 20% daripada duit yang dapat setiap bulan. Nak lagi cantik, simpanlah dalam bentuk emas. Kenapa emas? Mari saya ceritakan. Sebab emas kalis inflasi. Nilai dia tak turun macam duit. Purata kenaikan harga emas 10% setahun. Kalau duit biasa, mudah habis, mudah bocor. Tetapi berbeza dengan emas. Kerana emas susah untuk dibelanjakan. Jadi ia lebih selamat. Cuba anda renungkan. Dan berfikir, selepas habis belajar, ramai kawan anda tengah pening. Fikir nak bayar duit hutang belajar. Tambah hutang beli motor dan kereta, nak cari kerja lagi, sangat-sangat survive. Tapi anda bijak kerana anda sudah ada simpanan emas, dah ready nak mula bisnes kecil-kecilan dan boleh plan nak beli rumah atau at least ada backup fund. Simpan emas ini bukan untuk kaya cepat, tapi untuk elak daripada miskin dan menanggung hutang yang banyak. Lagi-lagi student yang baru masuk dalam alam pekerjaan. Itu beza mindset orang yang pandai urus duit. Jangan tunggu gaji 4 angka, 5 angka baru nak mula simpan. Mula sekarang, walaupun RM100 sebulan. Student yang bijak bukan yang habis duit setiap bulan, tapi yang tahu asingkan sikit duit untuk masa depan. So, ingat, student pun boleh simpan emas. Dan emas adalah simpanan paling selamat. Simpan emas, hidup lebih tenang, masa depan lebih senang. Nak mula dengan simpanan emas, serendah RM100, tekan button sign up sekarang. Saya akan bantu anda semua.